Ramai boleh buat soalan ni, tapi kalau tukar soalan sikit, tukar nombor sikit, dah pening. Tingkatan 3, bab 1. Jom, kat sini kita ada 4A kuasa 2 BC dan kita ada bawah ni 2AB kuasa 3 over C. So, kat sini, kalau cikgu pecahkan satu-satu, dia akan jadi macam ni. A kuasa 2 ni maksudnya AA, B dan C. So, kat bawah ni akan jadi 2A, B, C. Ini secara asasnya. So, bila jumpa kat sini, bahagi ni kena potong. 4 bahagi 2 dapat 2. 2 bahagi 2 dapat 1. So, macam mana pula dengan huruf? Potong je macam biasa. Potong 1 bawah, potong 1 atas. Seterusnya, potong 1 atas B, potong bawah 1 B. Dan last kali, potong atas 1 C, potong bawah C. So, jawapan akhir akan jadi, yang atas ni tinggal 2A, yang bawah ni tinggal jadi B ni ada kuasa 2 dan C. Itulah jawapan yang terakhir. Sama konsep dekat mana-mana soalan tingkatan 3 bab 1 indeks. Kepada ibu ayah, kita ada tuition 4 subjek 89 yang akan diajar oleh cikgu-cikgu cemerlang, ketua-ketua panitia, cikgu-cikgu sekolah dan juga ada ahli lembaga peperiksaan yang akan memantau segala modul-modul dan pembelajaran dalam kelas. So, daftar segera, dapatkan kualiti tuition yang ekonomi tapi sangat gila premium. Kan link kat bawah.